Bagaimana jika rombakan kabinet yang sepatutnya membawa pembaharuan sebenarnya membuka semula janji-janji lama? Apakah benar Perdana Menteri pernah berjanji banyak perkara kepada banyak parti? Dan mampukah kerajaan perpaduan mengekalkan kestabilan apabila parti kecil mula menuntut tempat mereka? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu terkini tentang cadangan Presiden PBM Larry Seng bahawa semua parti dalam kerajaan perpaduan perlu diberi tempat dalam jemaah menteri sekali lagi menghangatkan perbualan politik negara. Apa yang menarik ialah kenyataan beliau bahawa cadangan itu berdasarkan janji-janji yang pernah dibuat oleh Perdana Menteri ketika kerajaan perpaduan ditubuhkan pada tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan Larry Seng ini menimbulkan persoalan baharu. Adakah terdapat komitmen politik yang masih tertunggak? Dalam penjelasannya, Larry Seng bukan menuntut secara agresif, tetapi sekadar mengingatkan Perdana Menteri mengenai apa yang telah dibincangkan ketika kerajaan dibentuk. Ini membuka ruang spekulasi. Adakah parti-parti kecil seperti PBM, MCA, dan MIC merasakan mereka kini terpinggir dalam struktur kerajaan perpaduan? Saudara-saudari yang dihormati, penganalisis politik pula melihat cadangan ini dari sudut berbeza. Mereka mengingatkan bahawa memberi jawatan menteri kepada parti dengan hanya 1 atau 2 kursi parlimen boleh mencetuskan persepsi bahawa Perdana Menteri tunduk kepada tekanan politik kecil. Timbalan pula, pengagihan semula portfolio pastinya sensitif kepada parti komponen lebih besar seperti PKR, DAP, UMNO, dan GPS. Hadirin yang budiman, isu yang lebih besar ialah saiz kabinet. Penganalisis memberi amaran bahawa kabinet yang terlalu besar akan mengundang kritikan rakyat. Naratif kerajaan besar, pos besar adalah sesuatu yang mudah digunakan oleh pihak lawan menjelang PRU 16 nanti. Namun dalam masa yang sama, kerajaan perpaduan dibina atas kompromi politik yang rumit. Parti kecil memainkan peranan tertentu dalam memastikan majoriti kekal stabil. Disinilah dilema muncul antara merit, representasi, dan realiti politik. Saudara-saudari sekalian, rombakan kabinet yang bakal diumumkan menjadi lebih menarik kerana kini terdapat 4 kekosongan jawatan menteri melibatkan portfolio besar, ekonomi, sumber asli dan kelestarian alam, pembangunan usahawan dan koperasi, dan pelaburan, perdagangan, dan industri. Siapa yang akan mengisi kekosongan ini menjadi tanda tanya besar. Adakah Anwar akan memberi ruang kepada parti kecil? Atau beliau akan memilih pendekatan pragmatik dengan mengekalkan penyertaan parti besar sahaja? Rakan-rakan penonton, dalam konteks ini, kenyataan Larry Seng bukan sekadar luahan, tetapi isyarat halus bahawa parti kecil masih ingin dilihat relevan dalam kerajaan perpaduan. Menariknya, PBM tetap menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri walaupun tanpa jawatan dalam kabinet. Ini menambah lapisan naratif baharu. Adakah ini tanda kesetiaan atau strategi politik jangka panjang? Jadi persoalannya sekarang, adakah rombakan kabinet kali ini akan menepati janji-janji lama? Atau adakah ia akan membuka episod baharu dalam politik kerajaan perpaduan? Apa pendapat anda? Patutkah parti kecil diberi tempat dalam kabinet? Atau keutamaan harus kekal pada parti besar? Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama. Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.